antara filem aksi laga yang gempak dalam Malaysia. Tarung Unforgiven arahan Razak Syam Rashid. Filem ini menceritakan tentang Hatta lakonan Miro Aiman, bekas juara silat yang terperangkap dengan kejadian masa lalu di mana dalam sebuah perlawanan dia tak dapat kontrol emosi menyebabkan lawan dia terbunuh. Kakak Hatta sedang sakit tenat dan dia cuba kembali ke gelanggang untuk bertempur dengan fighter yang ganas dan seseorang daripada masa lalunya. Berlakulah pertingkahan dendam lama yang terbuka semula. Aku start follow Razak Syam Rashid bila dia buat Kadis Kosmos, CEO Sakana Sepi, Pusaka, Kekasih Elektrik, yang terbaru Kahar Kapla High Council. Aku rasa Razak Syam Rashid adalah one of the director yang memang aku tunggu-tunggu karya dia. And dia memang ada kelainan, dia ada visi dan dia ada kreativiti terhadap apa yang dia nak buat. So setelah mencetus fenomena menerusi filem Kahar Kapla High Council, Razak Syam kembali membawa kita ke filem aksi laga pertarungan yang intens, penuh emosi dengan drama yang well executed. Para bintang tanah air yang A-listed, ada Zul Arifin, ada Bron Palare, Miro Aiman, Amir Hanaf, Azira Syafina, Sky Iskandar, Iqmah Amri mewarnai layar dengan lakonan yang hebat, powerful. Serta dialog dalam filem ni aku rasa real and natural. So diperkenalkan pula organisasi Marga Dunia Underground, Fighting Underground. Marga menjadikan paduka ataupun petarung untuk menentukan kelayakan seseorang. So rukun Marga ni dah attract orang untuk masuk ke world building dia. Tapi aku rasa world building ni tak cukup untuk aku. Dia half cook. Dia tak terlalu menceritakan tentang organisasi ini. Dia adalah surface je and dia lebih mencongkel kisah revenge redemption Hatta terhadap lawan dia. So basically kalau kita tengok cerita ni memang straightforward. Dia simple, cliche and also predictable. Aku rasa dia bikin memang untuk mass audience. Walaupun kadang-kadang kita merasa menarik melihat sebuah pertarungan dengan gaya silat, boxing, kadang-kadang aku rasa macam penat sikit sebabnya dia terlalu action pack. Sebabnya momentum action dia tu tak terlalu, aku tak ada masalah dengan action pack, tapi dia punya momentum action tu sebab setiap fight dia semua sama je. Kita tak rasa yang ending dia tu final battle tu is to final battle. Sebab dia punya style sama and dia punya momentum perlawanan pun sama. Kita akan rasa teruja bila ada bunyi kruk krak fight yang membuat kita rasa terhibur dengan fight sequence tu. Sebab mungkin dekat Kahar Kapla High Council, Razak Syam pun dah bagi fokus yang all out dekat fighting sequence. Kita dapat tengok camera works yang lebih memorable. Macam kamera terbalik bila fokus dekat muka Amanah Mazda dalam Kahar High Council. Dan also bila kita tengok cerita ni, dia punya shot tu macam lebih kurang, kita tengok Kahar tapi dia macam ada something miss. So dia hit and miss lah. Dan aku rasa dia hilang sentuhan magis music score dia. Di mana Kahar kita ada lock. Kalau kau datang nak pergi pawagam sebab kau nak tengok artis-artis muka popular yang ada six pack, buka baju, fight every minutes, korang akan enjoy. Aku bagi filem Tarung Unforgiven 7/10.